Ramai pesara rasa selamat bila simpan semua duit dalam bentuk tunai ataupun hanya dalam akaun KWSP. Tapi mereka tak sedar simpan 100% duit tunai semasa persaraan adalah risiko yang paling besar dan ramai orang terlepas pandang. Sebab apa? Okey, kuasa beli duit kertas kita semakin susut setiap tahun. Dan 20 tahun terakhir, kadar inflasi purata adalah sekitar 3% setahun. Ini bermakna nilai 100,000 hari ini dalam masa 20 tahun akan datang kuasa belinya sama seperti RM55,000 sahaja. Ini belum dikira lagi tahu dengan kejatuhan ringgit secara mendadak seperti tahun 1997, duit kita jatuh 50%. Dan tahun 2015, duit kita jatuh 35% dalam masa setahun sahaja. Bila semua simpanan persaraan disimpan dalam bentuk tunai, sebenarnya tuan-puan hanya pegang nombor. Tapi kuasa beli duit tu dah semakin lama semakin hilang. Orang kaya termasuk golongan hartawan dan pesara tak meletakkan semua simpanan mereka dalam bentuk tunai. Mereka akan pecahkan kepada beberapa portfolio keuangan. Contohnya dalam simpanan emas. Kenapa emas? Sebab emas ni akan melindungi kuasa beli dalam jangka masa panjang. Bagi mereka ingin mengetahui bagaimana untuk menekan simpanan emas bersama Public Gold, senang saja tuan-puan boleh rujuk pin video Fiza untuk langkah daftar akaun Public Gold dan insyaAllah Fiza akan bantu tuan-puan sebaiknya.